Okey. Jom. So kita kena tukar depan. Oh, member saya dah ke mana dah. Okay guys, lokasi keadaan sekarang di Duta Vista Okay, jom kita explore santai. Ada orang dah hilang mana. Oh, dia orang masuk sini. Oh, nampak cahaya. Kita masuk sini tak? Bismillah. Tekan share dan tap guys. Banyak mungkin. Terima kasih Harun. Kita explore santai. Lift turun ke bawah. So ini adalah lokasi Duta Vista. Ada feedback kan? Ya. Ha? Kalau korang buka mulut. Ada member cakap belandangan mesti ada lagi kat sini. Tak tahu. Ada tak ada? Kenapa? Belandangan. Kenapa? Itu mak pengan. Nampak ni dia lintas ke? Tak. Baik buka mulut, baik bercakap. Kalau korang baik kau cakap, siapa tu? Siapakah gerangan? Kalau korang tak kacau. Siapakah gerangan anda? Baik buka mulut. Assalamualaikum bosku. Waalaikumsalam warahmatullahi. Faz Explore. Terima kasih hadir. Salam hadir. So guys, kita boleh tengok lokasi depan ni adalah lokasi di mana reception di mana tempat-tempahan untuk duduk, untuk masuk ke dalam lah. Kita boleh tengok. Ikut nasib dia mungkin dia dah pula. Oh ya ke? Alright dulu. Terima kasih. So ni ada tingkat atas, naik ke atas, dan ke atas ni ada hall So lokasi tapak lah kat atas ni luas juga. Sebab saya pernah naik kan. So nanti bolehlah tengok video saya yang sebelum ni lah dekat dalam YT Rol, terima kasih Rol. Kongsi-kongsi. So okay, saya terlupa. So lokasi yang saya cerita tadi lokasi di mana ada satu pasangan ni mati di tempat kejadian semerta dia melanggar tembok ni tembok penghadang ni, penghadang jalan ni. Dia langgar tembok ni dan lalu terus terjunam terjunam di bawah tu setinggi 5 tingkat dan terus meninggal di situ juga, kawasan tu bawah ni. Inilah lokasi tu. Faham dah? Naik semak dah bawah tu. Siap ada pokok pisang tu. Pokok pisang dia. Ni keadaan cuaca pun nak hujan ni. So itulah, kita layan-layan santai lah. Okay, jom. Bismillah. So minta maaf dengan gimbal, keadaan gimbal saya dah tak macam dulu. Gimbal saya ni lebih kepada stand. Lebih kepada stand. Dia tak macam DJI dulu lah. DJI dulu tu, sekejap saya nak lock kaki je. Minta maaf sikit. Gimbal dulu tu dia ada
Dia ada apa, orang kata apa, stabilizer. So sekarang ni dah tak ada dah. Jom. Bismillah. Ni sahabat saya, Saifullah Jemat. Dia ni lah yang buat saya punya lagu. Lagu untuk Ding Explorer. Itu baik. Korang boleh masuk korang punya apa live. Boleh lah lompat-lompat. Saiful Jemat. Tu adik dia kat depan tu, Remy. Kita orang ketiga. Tak tahu macam bunyi anjing. Oh, bunyi tayar kereta. Kotak apa? Sekejap rendahkan sikit. Bau. Sekejap nak tengok pintu ni Ada terasa macam nak tengok pintu ni. Sebab hari tu saya masuk, saya tak masuk kat sini, saya masuk terus lalui jalan lalui jalan bilik sebelah sana saya yang kat sini. Saya mau masuk ni. Kita tengok. So guys, yang dekat sebelah sana, seberang bangunan ni, jalan raya, dia agak bising sikit lah. So ini bahagian, sebenarnya di Pavista ni dia ada dua bahagian. Satu bahagian kata apa, tengah kiri, dan satu bahagian tengah kanan. Kalau kita tengok balik struktur bangunan dia. Kita masuk depan ni. Kira dah masuk bilik ni. So Duta Vista ni pun memang agak besar jugalah. Yalah, betul lah, ni dah masuk bilik dah. Kita boleh tengok lah kawasan jalan luar. Malam ni kerja sampai habis sikit ni. Tengok macam mana ni. Kalau orang kata mungkin tak lama, sekejap ni. Daripada pukul 11 mungkin dalam sampai pukul 1. Pasal diorang ni, memang saya ni ada dia ada kerja hakiki. So masa ni tak macam kita dulu lah, buat paranormal ataupun explore sampai ke pagi. Siloy je. Terima kasih Loy. Salam hadir. Loy pun ada. Salam hadir. Duta Vista. Salam hadir guys. Ni semua sahabat-sahabat saya ni. Sahabat-sahabat lama ni tu dalam. Jemput guys, mana yang baru masuk, yang baru kenal Ding Explorer, yang selama ni tak kenal lagi, boleh. Anak Amto, hi Ding. Hi brother. Lama tak jumpa Ding. Hai. InsyaAllah nanti ada izin, Allah izinkan kita berjumpa insyaAllah. Duta Vista tak roja. Hai. Anak Amto. Siapa? Anak Amto ni siapa yang anak Amto? Port Ramat. Lama. Lain macam. Yes tu. Depan saya ni alamak. Gangguan lain. Depan saya ni sahabat saya, Saifullah Jemat. Dia dalam dunia explore. Dia antara sahabat dunia explore yang terbaru lah. Nice. Dia becak sikit.
Oh, itu tu. Dah lama tak explore. Tinggal lapis ikan. Abang saya Real Explore. Okay guys, ini dia ada punya apa orang panggil? Floor dia lah. Dia punya floor. So tingkat paling atas sekali floor lobby. Kita dah sampai London. London. Oxford. Apa, Oxford Street? Oxford Street. Come on. Come on man. Come on, man. Come on, man. Oh. London. Aduh. Nama TikTok kawan awak tu apa ni? Ni apa, Saifullah Jemat. Saifullah Jemat. Dia ada logo sebelah warna hijau, sebelah warna merah, tengah-tengah dia duduk. Saifullah Jemat. Okey, sekarang saya berada di floor di floor di mana ada sebanyak 54 bilik yang saya ketahui di Duta Vista ni lah. Komersialnya ni dia memang nak buat macam ni kan? Terbaik Ini lah salah satu bilik. So kita boleh tengok struktur keadaan bilik ni. Dia ada dua, satu belah atas, satu belah. So dulu dia kat tengah-tengah ni dulu ada tangga, so boleh naik turun lah situ dia. Aku baru lalu tadi ya ke? Baru lalu. Kan tak kenal rumah kita Teman Malaysia. Aduh, member lama-lama ni kan. Bila keluar balik cerita lama-lama ni kan, aduh susah betul lah nak ingat. Nak kena downloading sikit kan. Kepala otak baru boleh ingat satu-satu. Aku cakap aduh, kat Taman Malaysia belah mana waktu tu. Saya tak berapa nak ni lah. Terbaik anak hantu, terima kasih. Alif, Assalamualaikum bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Banglo 4 buah. Taman Malaysia banglo 4 buah. Allah Akbar, memang lupa lah saya lupa. Baru start. Baru je start. Banglo 4 buah, kita collect ramai. Banglo James ke? Kita collect ramai 5 tim tak silap. Terkejut aku. Siapa gerangan? Sila hadirkan kelibat anda. Macam Rally. Hello. Tak. Kenapa? Di mana? Hello. Oh ya Allah. Mana? Rally. Mana kau? Mana dia kau sore? Bot, ni. Allah tu dia. Kelibat apa ni? Kelibat shortcut main lobby. Kalau kau dekat rumah. Kelibat shortcut. Oh iya ke? Dekat Duta Vista ni kot. Nanti boleh ni lah. Kalau nak saya tahu siapa yang kawan-kawan lama kan, mana yang dah lama tak pernah berjumpa, tak pernah kata apa, dah lama yang dah orang kata apa, dah lama tak ni lah berborak santai. Boleh lah nanti WhatsApp saya ataupun dekat message TikTok kan, nanti bagi tahu lah siapa tinggalkan je ke sana. Nanti kan saya reply. Ni kemudian dia tingkat. Lain kawan awak lag. Oh yang mana? Ada lag apa tadi? Tadi ada lag. Ada lag. Tadi ada lag. Oh, Sekarang lag lagi ke guys? Beritahu lah, jangan dia. Jom kita collect bang. Boleh nanti. Tetapkan masa lah, sebab ada member saya pun yang member saya yang ada dalam live pun, yang dah lama tak jumpa ni pun nak collect juga ni. So nanti apa-apa bagi tahulah roger bila saya tak ada hal ni. Dengan kawan-kawan punya explore ni tak ada hal. Boleh je.
Ya. Ha. Mantap bos. Mahal tak ada hal. Ha, Rafa Rahman. Tak ada hal, tak ada hal. So ini bilik dia sebab guys. Kita boleh tengok dalam structure dalam bilik tu semuanya dalam keadaan sama lah. Tak ada beza apa pun, cuma keadaan luar, dia punya luar je lah. Kita boleh tengok kan. So bilik air tu menarik. Ya, saya tahu. Mampu. Ni kaca, kaca cermin besar orang bilik air. Tengok bilik air dia boleh tembus bilik sebelah. Bilik tu master bed. Bayang kan? Sayang banglo kunci dah roboh. Dah roboh kan? Kat belakang kita pisang, betul? Oh, banglo tu dah roboh. Tak tahu tak cerita. Okey guys, kat belakang ni swimming pool ada swimming pool. So nanti kita akan pergi ke bawah melihat keadaan sekarang swimming pool tu. So ini ada pondok pondok kecil. Kita tengok keadaan sekarang. Ni merah ni, mungkin dalam pukul saya punya ramalan lah, mungkin dalam pukul 1 ke 2 pagi ni mungkin hujan lebat. Sayang banglo kunci dah roboh tu. Mana siapa tadi tu? Siloy dah keluar. Dia nak ajak berborak sambil-sambil kita explore. Gerak dulu Din, nanti nak live Roger kot. Aku ada power class kita. Boleh aku main singgah? Boleh tak ada hal. Anak hantu. Nanti apa-apa WhatsApp saya dekat message TikTok. Bagi nombor telefon ke apa ni saya set dan bagi nombor awak semua kan. Sebab yelah ni kawan-kawan lama ni saya minta maaf banyak lah, saya lupa. Sebab dah lama tak jumpa. Beri din. Okey mahal. Kawan lama ni. Ini resident kan? Ni resident. Kira macam high class ni. Sebab dia ada level ni. Kita boleh tengok sampai ke belakang. Belakang pun ada lagi. Macam lebih kurang house guest lah. Rumah tamu. So guys, boleh tengok video saya di YT saya lagi itu waktu saya solo. Itu lagi apa video dia lagi relax lah. Bukan awak punya otak. Siapa? Otak. Siapa ni? Mr. Zam lah. Ini member saya ni, sahabat saya waktu saya kerja hotel dulu. Memang dah lama kenal dia. Saya pun tak tahu yang adik dia. Host bomba. So Razam je lah. Tak ada. Tak ada. Dia pun mungkin dah buat hal macam-macam. Dia ni siapa tak kenal dia. Ni rapat dengan PNG Utara. Siapa? Rapat dengan PNG Utara. Ni K-On ke? Siapa lah? PNG Utara. Siapa? Para Mistik Utara. Saya tahu saya K-On lah. Ada lain next pun. Ada. Ni aku tengah buat live ni. Live. Ada lain. Yes. Siapa tu ke tadi? Yang siapa tadi? Anak hantu tu ke? Hari tu di sana live tak okey lah. Ya ke? Saya pun tak pasti. Kan? Tapi ni okey lah yang ni Loy. Lain okey. Tak payah. Ada gangguan tu. Kita boleh tengok kawasan belakang ni. Kita boleh tengok kawasan belakang.
Dia punya tinggi dia macam mana. Nampak. Ni kalau kita ni jatuh ni, salah step kita jatuh meninggal. Tapi kalau kita jatuh ni mungkin patah je lah. Kalau step kita tu kena dengan bahagian-bahagian dia, mungkin patah je lah. Patah-patah dia je lah. Ni ada bangla kosong lah kan ni. Bangla apa ni? Hujan pun dah turun lah. Hujan dah turun rintik-rintik. So ini ada ada kawasan rumah lah belakang ni. Ada orang belakang ni. Saya ambil gambar. Nampak tu kawasan ni. Selfie je kan? Selfie. Tu ada rumah tinggal atau rumah banglo apa. Itu mungkin ada cerita itu, kita tak tahu. Okay guys, jom kita pergi menelusuri bahagian setiap satu bahagian. Bahagian di atas bawah boleh atau boleh? Tapi kita daripada atas tu. Atas bawah kan? Bawah. Yalah bukit kan. So nanti kita daripada bawah nak kena naik ke atas baru jumpa. Kalau tahu tadi bawah ni atas tadi. Ada kan? Ni ada. Tapi sini sejuk kan? Ni Kan? Sebab dia dekat dengan jalan. Okay guys, kita boleh tengok. Loi, yelah. Bismillah. Yelah, tapi dah tak ada lantai. Ya. Okay guys, kita turun waktu demi satu. Kita akan pusing lah. Kita ambil masa sikit lah. So keadaan dia sama bilik tadi dengan bilik atas. So kita nak kena tengok laluan dia lah. Depan, lepas tu kita pusing. Tengok keadaan dia sekarang lah. Dah lama ni. Bilik dia kan? Vista, dia kira macam rumah resident, dia macam house guest lah, macam rumah house guest tu. Dia jadi macam kata tu selesa lah. Sebab kawasan ni dulu kawasan VIP. itulah memang tak tahu kenapa bila pernah kerja kat sini sama lompat. Itu boleh cerita dengan dia tu. Boleh ajak sembang dengan dia kan. Sini. Struktur perabot lama lah. Masih cukup. Tak boleh buka. Sebelah sana. Kita boleh tengok ada barang-barang yang ditinggalkan kat dalam ni masih lagi. Kalau kita tengok jenis-jenis yang macam ni masih kukuh lagi. Nampak. Ya, dengan apa yang nano. Last 2023 explore kat tempat ni lah. Aku yang duduk kat KL ni pun tak pernah explore kat sini. Bayangkan. Itu pun explore last tahun lepas waktu 3 hari nak raya ni. Waktu tu solo explore lah. Boleh tengok dekat YT. So ada yang menarik kat tempat ni, apa yang saya tahu, ada bahagian pemujaan ni. Tak tahu sama ada barang tu masih ada lagi ataupun dah dihapuskan. Nanti saya akan pergi ke tempat tu, saya akan tunjukkan. So yang video saya pada waktu saya suruh pergi ke sini, waktu bulan puasa tu, saya tak ke tempat tu sebab kawasan dia becak. Kawasan dia becak bahagian bawah. Dia selalu blur-blur guys. Tak
Kalau iPhone ni dia kalau lighting mesti bawa dengan selfie. Apa benda ni? Bang dah hari ya? Kelawar. Kelawar. Tak ada kalau kelawar tahu. Oh, itu. Ni Flying Road. Flying Road. Flying Road tahu. Oh, kau tak tahu kan? Flying Road ni dia macam satu makhluk yang dia akan berada pada waktu malam saja. Dan dia rendah gila kot. Dia lalu kemudian dan dikisahkan makhluk tu seperti lipan. Remy. Allah. Dia berbentuk lipan dan berkaki seperti mengerikan lah. Kalau nak tengok kan. Tapi dia memang laju. Dia suka pada cahaya. Saya tengok tadi memang laju. Dia makan pada cahaya. Ataupun senang orang panggil ni sebagai fenomena. Satu fenomena di mana kalau nak hadirnya sesuatu entiti, dia akan hadir dulu benda ni. Tu cerita dia. Tapi kita tak tahulah, wallahualam. Tapi itu memang diceritakan macam tu lah. So ada lagi satu kawan dia pula, nama dia Skyfish. Skyfish ni dia lebih kurang sama dengan Flying Road Tapi Skyfish ni dia ada lebar sayap dia, macam bentuk ikan pari. Okay guys, kita ke lokasi pemujaan So inilah dia. Ush, dahsyat ni. Remy tu. Remy with his brothers. Ni lah ini lah. Ada colok semua tu. Yang hitam tu. Okay, yes. Ni lah. Cuba tengok gambar tu Remy. Gambar tu kan sama yang macam dekat Dia buat patung Samantan. Samantan ni. Benda ni saya ada jumpa dekat Jalan Samantan. Itu hari siapa yang pernah tengok kat saya punya live. Patut tadi yang menyebut masa tu. Betul lah pasal. So inilah guys dia. Orang buat pemujaan ni. Nak santai Pemujaan ni bang. Santau. Buat santau. Nampak santau. Patung. Orang buat benda-benda yang mengarut benda ni kan. Benda yang tak elok. Kalau kita boleh jauhkanlah benda-benda macam ni. Syirik. Syirik dosa besar. Dosa besar ya Allah. Menduakan Allah ni tiada maaf. Dosa besar, sangat besar. Sangat besar. Terlalu besar. Ini adalah salah satu contoh yang kita tak boleh ikut ni, sebagai satu contoh saja. Di mana yang perkara-perkara macam ni kita kena jauhkan, insya-Allah. Saya bersama Remy explore ekstrim malam, dan abang Saifullah Jembat bolehlah je guys. Kalau korang nak lompat-lompat hujan, nak lompat-lompat live tengok dorang kan, boleh lah. Tengok dia punya cermin. Gambar ni bukan dekat banglo sihir pun ada. Sama. Aku tak tahu lah sama ada diorang print benda yang sama diorang letak kat sini kan. Tak tahu lah, lepas tu diorang buat sebagai satu lambang pemujaan lah macam tu. Masa lama guys. Tempat ni dah makan tahun ni. Dah reput. Dah reput tu. Ni barang-barang office dulu ni. Nampak. Masih ada lagi barang-barang filing. Surat-surat. Kalender pun ada ni, nampak. Kita boleh tengok lah. Gambar pun ada. Allahu Akbar, kita boleh tengok lah, insyaAllah. Bismillah. Ni gambar-gambar yang berada di sini lah. Ni pun dah kena air. Gambar-gambar orang lama. Oh ya Allah. Biasanya saya akan cuba. Nampak? Kalau tak ada, kalau kau juga Orang duduk. Game kat lengging aku tak puas lah. Explore kat situ. Lengging hutan Ipoh Lengging no hal nanti kita pergi, tak ada hal. Duduk je kat pondok, bunyi dentum macam durian jatuh, orang lama yang ada dekat sini. Ini tengok Gambar lama. itulah album kan. Album lama. Saya tak pakai sarung tangan malah juga. Hygiene.
Ni gambar-gambar lama orang buat hari jadi. Tahun berapa ni dia kat tari dia. Lama. Sekejap. Ni kalender tu bertahun bila tu. Ni kalender ni kejap. KPJ. Tengok depan dia. Guys, 2013 guys. Nampak? 2013. Lama guys. Sekarang dah 2000 berapa dah. Berapa tahun dah tu? 2013, sekarang dah 2026. Dah tua lah, saya pun dah beruban lah. Aduh. Lain macam lah bau dia. Hati-hati guys. Let's go on. Uish, ni ke bawah ni ke mana ni? Kita tengok. Dia macam ke lokasi penguin tu je. Gym Penguin. Tak tahu. Dulu ada penguin tak? Ada. Dia buat macam apa ni, kalau kita tengok video dia dekat ni. Dia ada buat macam kolam lah. Tapi kolam tu kolam bercermin lah. 2013. Masih kerja kat Pavilion. Ya, daripada lampu. Gelap kolam tu nak ke kolam. Kolam tu nak ke kolam. Belah atas lah. Gelap ni. So ni saya dekat bahagian bawah. Kat bahagian dalam. Mungkin kejap lagi kita akan pergi ke situ. So ni tak tahu. Oh Remy. Ini kalau buat apa spek uji nyali kat sini, biasa juga ni, ngam ni. Tengok lokasi kan. Jalan nak ke kolam tu kan. Oh. Okey. Nanti kita akan pergi ke situ. Terima kasih aku. Kita tapping, share. Terima kasih. Saya pun tak pakai gimbal lah guys. Gimbal lah stand dia. Sebab tu nampak video ni goyang, minta maaf lah sikit. Oh ni macam apa? Apa panggil? Macam staff room punya ni lah. Bilik rehat pun. Sebab tengok dia punya dinding ni pun ada Peter tape lama nampak. Oh, ini zaman biasa. Zaman lama pula. Ui, ini zaman kadang-kadang tunggu apa kan. Nak tunggu dia clear lagi kan. Aku ni masa Isan sempat masa. Aduh. Mana dia pasang-pasang kat dalam. Rasa ni staff punya tempat ni Staff ni. Jadi kawasan dia agak luas lah sikit. Tu kelawar lah guys. Ini bilik air ni. Bilik air. Jom. Jom ke ruangan. Ini ruang ke ini tak silap apa ni? Ruang ke apa? Kolam ni. Kalau tak silap lah. Atas. Hujan dah mula turun kan. Oh lumut jaga lah. Ini. Ni ke? Ni guys. Ini mungkin gelanggang tenis. Gelanggang apa panggil? Squash. Squash. Yang Kalau kau nak main squash free lah, dia kan. Pasang lighting. Aduh. Anak Jumat.
Siap. Itulah berat 100 ni. Oh, berat 100. 100 tu. Siapa? Serius lah? Bukan dah makin turun ke pun? Ya ke? Masih kekal lah. Kekal dengan 100 lah. Hai. Dahsyat. Dulu kawan saya ni, dulu dia builder kan, kalau siapa nak tahu. Dia dulu builder. Memang badan dia cantik lah. Saing-saing badan macam Malik Noor badan dia. Tapi sekarang badan dia dah banyak susut. Yelah betul guys. Tahun lepas saya pernah duduk kat sini lepak. Santai. Aduh. Lepak santai. Lepak santai. So kolam tu ni tempat kolam yang apa ni lah, kolam renang. Kolam renang. Sebelah saya ni kolam renang lah. So betul-betul tengok. Lembut juga kan ni. Dah lama tak pegang gimbal lama macam. Ya Allah. Ini dia. Nak cerita dia. Mungkin kat bawah ni dia. Dia katakan penguin dia. Saya lupa lah nak pasang lagi satu lampu. Satu terang. Ni aku panggil atap ni. Atap ni daripada mana ni? 2 tahun lepas dia orang tutup. Oh. Dia tak ingat 2 tahun lepas ke tahun lepas dia tutup. Oh. Lawak juga dia orang angkat tarik ramai-ramai lah tu. Ni dia punya mungkin pakai krim. Tapi boleh pula selip kat pokok pun sekejap lah. Dia ni boleh pasang. Dia boleh cantum kan? Tak guna juga, dia buka juga. Itu kan. Sebab dia punya canvas tu mereput kan? Reput. Hujan-hujan air masuk juga. Hujan Hujan. Tapi Alhamdulillah guys, malam ni tu lah. Allah turunkan hujan. Sejuk je. Sempoi basah. Alhamdulillah. Yang katanya penguin, tempat penguin tu kat mana bawah ni? Oh sebelah ni kan? Tinggi je. Oh Faizal Rozi. Waalaikumsalam. Yelah, nasib baik tak jatuh. Siapa yang Rozi ni? Faizal Rozi. Dia masuk? Baru balas dekat apa? Baru balas dekat ni. Mana? Dekat TikTok. Faizal Rozi. Mantap lah. Mungkin dia sibuk sebab yang terbaru ni dekat Tasik Kenyir dia buat tu. Dia kan? aku tengok. Best tak? Best. Video dia memang Faizal Rozi best. Faizal Rozi dia memang best lah. Dia punya video memang cantik. So Faizal Rozi ni ada masa dia berborak dengan saya, ada masa dia bagi tahu tempat, lokasi mana. So in case tempat tu dah boleh masuk lagi ke tidak. Sebab dia pernah sapa saya melalui video saya masa saya pergi dekat Fraser Hill lah itu dengan Syah MPT. Saya berdua dengan dia. So Faizal Rozi sedang komen dengan dia. Aduh tergelak dah. Saya sendiri tergelak kan. Sebab saya memang ada mentionkan nama dia. Mentionkan nama dia. Ini kalau ada Faizal Rozi ni, si Syah MPT cakap, saya nak pinjam drone dia ni. Kalau macam saya pula, saya cakap apa, kalau ada Faizal Rozi atas ni, makan Maggi dengan dia. Aduh kecoh tu. Tak tahu pula video tu dia, mungkin dia tonton kan, sebab dia ada tanya saya ada pernah pergi ke atas ke lokasi apa, tempat dia pernah pergi dulu dengan Adam. Ni bahagian bawah. Jemput Faizal Rozi belum untuk menyertai sebuah kereta tamu. Boleh tak ada kalau dia beli free. Salam hadir Faizal Rozi. Faizal Rozi jemput hadir. Terima kasih hadir dalam live saya. Terima kasih.
Saya Faizal Rozi tengah tengok Berair tu. video saya ni pun sempoi-sempoi. Jom guys, kita di sini lagi kita tengok kolam kat sana. Ini dekat Duta Vista. Dekat Duta Vista. Oh, Cikgu Sal ni. So, Cikgu Sal tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cikgu Sal. Salam hadir. Saya buat live tak seberapa ni. Santai-santai explore je. Segan lah dengan otai-otai ni kan. Yang masuk live ni segan lah. Live yang tak seberapa ni kan. Aduh ya Allah. Dekat Duta Vista, Duta Vista. Salam hadir. Guys, boleh support-support Faizal Rozi guys seperti mana yang pernah korang kenal. Ni Cikgu Sal ni pun boleh korang support-support. Ini kolam-kolam yang dikatakan yang telah ditinggalkan lama tu. Kita boleh tengok insyaAllah. Mudah-mudahan tak ada apa-apa. InsyaAllah. Bismillah. Hati-hati Din. Alright bro. Terima kasih bro. Terima kasih hadir dalam live saya. Duta Vista, Duta Vista. Saja explore tengok lokasi. Macam mana keadaan? Okey ke Faizal? Macam mana keadaan sekarang? Okey ke? Sihat ke? Macam mana? So dah settle lah untuk buat video dekat Tasik Penyir tu. Terbaik awak, memang terbaik lah. Video awak memang terbaik lah. Orang boleh salut video awak. Terbaik lah. Saya pun salah satu fan Faizal Rozi guys boleh follow-follow lah Faizal Rozi ni. Legend ni. Sama-sama. Ni otai-otai semua ni. Cikgu Sal, Faizal Rozi, semua otai-otai ni. Terima kasih hadir. Faizal juga. Wow, Faizal Rozi ada. Salam bang. Also fan. Ni semua kawan-kawan saya ni bro. Sahabat-sahabat saya. Ni Faizal Rozi, orang legend yang buat video dengan kualiti korang boleh tonton video dia, memang puas hati. Dalam penceritaan dia stabil. Okay. So lokasi ni dulu ni ada yang pernah katakan orang mempunyai ada orang menjumpai staff-staff kat sini lah, yang mana yang saya tahu cerita lah. Cerita orang kat sini dia kata ada suara mengilai suara perempuan mengilai, tangisan wanita yang kena tu pada staff yang kerja waktu malam lah, waktu tu. So dikatakan cerita ni ditutup sepenuhnya tu. Saya tak pasti, tak berapa nak pasti sama ada waktu tu dah nak masuk PKP ataupun sebelum tu lah ceritanya. Dan banyak lagi kisah yang ada dekat sini seperti mana yang sebelum ni saya pernah sharekan dekat saya punya YT boleh tengoklah YT saya yang waktu tu saya solo. Saya masukkan dekat description saya. Saya minat dengan Faizal Rozi. Boleh follow dia guys. Dia adalah otai explore macam saya ni dulu daripada dunia paranormal. Macam Faizal Rozi ni dia lebih banyak kepada apa? Ya. Macam mana? Ular banyak? Yalah. Nak kena hati-hati tu. So cerita Faizal Rozi ni banyak dia buat bagian-bagian dia lah. Contoh macam explore, buat apa dalam hunting.